mangkuk. Ni, dapat kucing mangkuk kucing. Awas. Ya betul rasa. Pegang ni. Aku mandi jauh. Kejap ya, kejap. Mangkuk sini boleh, lepas tu panggil Kumi. Taruh esbok. Kau dah kacau ready? Ni satu. Satu tu. Tak nak. Kejap. Jangan kacau Bi. Betul rasa makan. Tadi makan. Ni flavor apa salmon? Tak tahu lah. Sofia aku dengan Sofia. Ya, salmon. Dah lagi orang ni. Dah biar je. Jangan nanti di tangan. Tangan ayah dah lah. Tak pernah makan rasa. Betul. Tak pernah makan wet food. Sedap, Bi. Dah sedia apa, Bi? Kau ni siapa? Ni siapa? Kau ni apa? Kau tinggal sini Tak. ke? Pas muka. Kau ni siapa? Asal ni siapa asal ni? Sakura ni. Asal rasa dia boleh makan ni. Tak. Buat dulu kasih. Dia tak pernah makan. Ni siapa sekarang? Ni pun Sakura ni. Mesti Sakura Punda ni. Tak lah, asal rasa mungkin agak ni dia rasa sedap tak? Aku tak tahu. Ni pun Sakura ni. Tak kenal siapa ni. Aini tak bisa itu. Apa? Wait food Is it the apple? Cecek lah. Yang airnya? Orang tak sedap tau. Dia rasa tawa tau. Why you pijak my bag? I need to setting barang. I need to bring this one. My back to it. Should I bawa power bank or should I bawa charger? Mo, should I bawa power bank or should I bawa charger? Dua-dua. Situ tak ada plug. Sebab I'm not sure pukul berapa settle. Walaupun appointment pukul 8, sometimes dia akan lebih daripada pukul 8 baru panggil. Pegang. Pak Istish, Kerana kesakitan dan bajunya boleh siapa buat? Cikgu tak buat awak kali pop. Mana? I want to see. Kemalangan ke? So saya berhentilah berhenti. Curry pop penyek Anca Sakura. Tengoklah dia main game. Game ni namanya curry pop. Yes. Sebab apa? Sebab tua. Besok ni cikgu ni buat guna tangan. Bisa guna mul. Kak je helmet. Saya Ada. jalan tu pada waktu malam. Ini saya dah Yas tak reti makan puding custard. kanan jalan dia Ngalah Yas. Benda ni paling sedap oi. seram Apa buat bapak engkau Yas? Gambar dia tak berapa tinggi resolusinya. Should be give baba. Aku pun terlupa. Bayangkanlah situasi pada waktu semalam tu je. Ni gambar yang saya ambil daripada Google. Ni kalau asu gemuk macam mana? Ada sikit. Ini baru nak masuk senja. Tengok. Langit Kita bawa kepada tiga tok puding custard. Oh ni. Betul. Aku kalau hujan aku tak risau sangat. Sebab kalau hujan ini tak ada orang. 6 lebih pagi tergerak. Jalan baik. Padahal tadi tak hujan tau. Atau tiba-tiba hujan. Tadi aku buang sampah. Ha. Tapi memang tengok lain macam je. Tadi tak ada langit, tak ada apa. Lepas tu? Lepas tu tiba-tiba Tiba-tiba nak keluar ni. hujan lebat. Tadi aku buat susah weh tak ada hujan. Ya, tadi tak hujan. Lepas tu tiba-tiba hujan. It's raining. Hujan tiba-tiba lebat. Ni. Aku suka main hujan.
lebat gila hujan. Makin lebat. Kita dah naik bas. Pukul 7 kita dah naik bas. So kita dapat bas yang pukul 7, yang first ni bas. Wah, tadi selebat-lebat hujan, ni sepanas-panas salam. Kita tengah tunggu bas. Go balik tidur. Masa untuk kita tidur. Mata aku dah tak boleh buka. I need to sleep. Apa masalahnya? Yahoo! Pijak kepala abang cepat. Tak nak. Sudah bawa kencing, kau jangan nak macam-macam Yes. I think she in demon mode. We need to buka ayat kursi. Ni namanya demon mode. Sebab apa? Malam dia keluar. Sebab tu aku tak kasi dia keluar malam. Masih ni lah.